Nilai duit kita tuan-puan sentiasa berlaku inflasi. Inflasi ni apa tuan-puan? Kita nak dapat perkara yang sama dengan harga yang berbeza, dengan harga yang lebih tinggi. Tuan-puan, di Malaysia ni dia famous dengan kedai Eko ataupun kedai RM2 orang panggil dulu. Dulu tuan-puan, semua barangan di kedai Eko adalah RM2 sahaja. Dia naik kepada RM2.20, naik kepada RM2.40. Sekarang tuan-puan, semua barang di kedai Eko adalah RM2.60. Barang yang sama tuan-puan, perkara yang sama tuan-puan, cuma nak dapatkan benda tersebut menggunakan duit yang lebih banyak. Itu adalah inflasi tuan-puan. Dan tuan-puan, semua perkara ada inflasi. Barang-barang yang kita beli, makan minum kita, kenderaan kita, semua ada inflasi. Cuma satu perkara tuan-puan yang kalis inflasi, ia adalah emas. Apa bukti emas ni kalis inflasi? Pada zaman Rasulullah SAW, satu dinar boleh beli satu ekor kambing. Walaupun dah melebihi 1400 tahun, satu dinar yang sama masih lagi mampu membeli satu ekor kambing. Dan dia kata tuan-puan, nak secure ataupun nak selamatkan duit tuan-puan daripada dimakan oleh inflasi, lebih baik tukar ke dalam bentuk emas. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya. Boleh follow saya untuk ilmu kewangan yang seterusnya.